enjoy, boleh tengok laut, boleh melancong. Itu apa? Atlet memang macam tu. Dia borderless. Atlet dia boleh pergi mana-mana, dia jumpa kawan banyak orang. Dan hari ini kita dapat jumpa kawan negara-negara ASEAN. Jumpa orang Laos, jumpa orang Vietnam, jumpa orang Singapura, jumpa orang Indonesia, semua. Tetapi yang lebih penting sekali, atlet semua, kita datang ini untuk membawa nama negara. Kita nak supaya banyak kali nama lagu negaraku dimainkan dalam sukan tinju. Apa makna lagu negaraku dimainkan? Bukan waktu sebelum bermain itu dimainkan, tetapi apabila disebutkan nama pemenang pingat, apabila pemenang pingat emas dimenangkan ataupun kita menang pingat emas, maka lagu negaraku dimainkan. Bukan soal wang. Walaupun kita beritahu ada insentif, tetapi kalau mau wang, kita buat bisnes. Orang jual air kacang pun boleh dapat wang. Orang jual pemaidani pun dapat wang. Orang kaya pun boleh kasih wang. Tetapi orang kaya, orang korporat, orang bisnes, orang politik tidak boleh menjadikan di suatu tempat semua orang ada, dia terpaksa berdiri tegak apabila nama negaraku, lagu negaraku dimainkan. Yang hanya orang yang boleh menyebabkan semua, memaksa orang, memastikan semua orang berdiri tegak. Sama ada orang itu, orang kecil, orang besar, sama dia atlet, dia bukan atlet, dia orang tentera, dia orang polis, dia Perdana Menteri, dia menteri daripada negara lain, terpaksa berdiri tegak apabila lagu negaraku dimain. Hanya atlet, hanya anda semua, dan anda adalah pejuang negara yang kita harapkan, dan anda boleh melakukan. Sekarang kita ada target kita mau seberapa banyak pingat emas dimainkan. Berapa banyak lagu negaraku dimainkan, seberapa keras bendera Malaysia dinaikkan. Dan tidak ada orang boleh buat. Kerana yang menjadi wira, menjadi hero, menjadi wirawati bagi negara, yang jadi harapan negara seluruh rakyat Malaysia ialah anda semua, para atlet yang berjuang siang dan malam, dan kami percaya Malaysia boleh. Malaysia boleh? Saya mau tanya jawab, Malaysia boleh atau tidak boleh? Boleh. Kita kata lagi, Malaysia, Malaysia.